Fish on guys. Oh. Oi, sedap. Assalamualaikum guys, selamat petang. So macam biasa hari ni aku pergi mancing. Hari ni trip aku solo je. Kita nak review jugalah, bukan rakit baru, tapi rakit ni dah diperbaharui. So rakit siapa? Korang kena tunggulah kan. Aku sekarang berada di Kampung Perigi Aceh. So sekarang ni kita tengah tunggu umpan. Nanti pun aku akan bagi tahulah macam mana kau nak beli umpan dekat Kampung Perigi Aceh. So kalau kau nak naik rakit syukur, hari ni aku naik rakit syukur. Nombor berapa tu rahsia. So kau kena parking lah dekat area sini. Ni dekat warung Pak Kamis. Pastikan korang kena bayar parking RM5 tak silap aku. So jom kita loading barang kejap. So ni JT untuk turun dekat rakit Cik Syukur. Selesa lah untuk korang loading barang kan. JT ni dilarang mancing Tuan-tuan perempuan, kau nak mancing, kau mancing belah ni. Naga. Syukur. Dia bawa hantar orang? Ni kedai baru ke? Ya. Oh ya. Ni kedai baru Pak Kamis Cantik Okey nak lah abang yang supply kita punya umpan hari ni. Kita ambil umpun-umpun. So kalau korang nak ambil umpun-umpun, ruat je bang kan ni. Ada? Ruat umpun-umpun dengan ni Abang Azam. Nanti aku bagi nombor telefon dia. Okey guys, ni abang yang supply udang hidup je bang udang hidup dengan udang mati. Abang siapa nama? Abang Nasir. Abang Nasir. So kita tengoklah abang punya udang Udang hidup dengan udang mati je. Oh macam ni. So hari ni aku seorang, aku ambil berapa ekor? 20 ekor. Dia kira macam mana? Seekor RM1. Seekor RM1. So nanti aku akan bagi nombor telefon Abang Nasir ni. Kalau korang nak mancing, dapatkan udang hidup kat Perigi Aceh ni. Okey bang, mantap. Okey. Lawan Kita beli Saya jual Okey right. Balik besok lah. Balik besok. Lepas tu besok pagi ada sambung bot pula kat Teluk Gabung. Naik bot lah. Okey bang, terima kasih Okey guys, semua settle, umpan settle. Cik Syukur pun dah sampai. Jom kita gerak ke rakit. Kalau korang nak tengok rakit Cik Syukur yang nombor 1 ni macam mana. Okay guys, aku dah sampai dekat rakit Syukur nombor 1. Jom kita review sikit apa pembaruan yang rakit Syukur ni buat. Okay guys, inilah dia rakit Cik Syukur nombor 1 yang berwajah baru, yang berkeluasan 35x25, boleh memuatkan 10 orang dalam satu masa. Aku ada bagi nombor telefon ni kalau korang nak mancing kat rakit Syukur nombor 1 ni. Dikenakan bayaran sebanyak RM35 setiap pemancing, memancing selama 12 jam. So kalau korang nak booking satu rakit, harga dia RM340, maksimum 10 orang. Perubahan rakit Cik Syukur nombor 1 ni dibuat secara total bagi keselesaan pemancing yang datang untuk memancing kat rakit ni. So rakit Cik Syukur ni mempunyai bilik untuk korang solat dan rehat. Dapur peralatan memasak pastikan guna dengan betul. Keluasan toilet yang berbeza daripada sebelum ni dan disediakan air yang bersih menggunakan tenaga solar, dan tak lupa juga pelampung keselamatan. Okay guys, itu sedikit sebanyak aku review tentang rakit Cik Syukur yang terbaru ni. Yang dia bukan terbaru lah, dia diperbaharui. Jom kita tour rakit pula. So kita mulakan dekat tempat korang naik dan korang turun. Pintu dia ni sliding guys Tepi dia ada dapur guys. Dapur. Ni dapur dia. Ada peralatan masak, dia guna dapur gas. Pastikan guna dengan betul. Dan ni kawasan depan dia yang sangat luas. Sebelum ni rakit dia kecil je. Ni kawasan mancing yang sangat luas yang korang boleh mancing. Dan dia ada buat satu pondok dekat sini guys. So kita pergi belakang dia, tengok ada apa pula. So belakang ni, ni toilet dia. Ada jamban cangkung dan ada air bersih. Depan toilet dia pula, bahagian belakang dia pula, dia ada dalam 3 kaki ataupun 4 kaki ni lah. Ni kawasan untuk korang boleh mancing lah, bahagian belakang. So tepi sana tak boleh mancing lah. So ni kawasan tepi dia. Jom kita masuk bilik dia pula. So bilik dia
Dia kena naik pangkil ni. So pastikan kalau korang nak naik ataupun korang nak masuk bilik dia, korang kena buka kasut. So ni bilik dia guys. Selesa, ada sejadah, ada tilam untuk korang solat ataupun untuk korang berehat. Rakit Cik Syukur ni dia menggunakan tenaga solar. Ada 2 spotlight untuk keterangan sebelah sini dan ada satu juga spotlight untuk keterangan pondok ni. Dan air pula dia menyediakan air bersih. So dia akan supply lah bertong-tong untuk korang guna. Macam tu dekat dalam dapur ni kan, ni air untuk korang masak. Dan untuk toilet pula dia ada air khas dia. So kalau macam korang nak guna air terlalu banyak, macam nak bawa family ke, korang boleh request. Ni air untuk toilet. Hari ni dia sediakan aku 2 tong sebab aku seorang. Sebenarnya rakit Cik Syukur yang pertama ni dulu aku pernah review. So kali ni bukannya aku rasa kita review lah juga kan. Sebab rakit yang pertama Cik Syukur ni dia dah buat pembaharuan. So kalau korang nak datang mancing, korang nak bawa family, aku rasa memang sesuai lah dekat sini. So mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa Kimi seorang kali ni review? Sebenarnya bukan aku tak nak bawa korang, tapi hari ni aku nak buat aku dah lama gila tak buat konten solo untuk memancing atas rakit dan memancing atas bot. So hari ni adalah konten solo untuk kita review ataupun review kembali rakit Cik Syukur nombor 1 ni. So aku nak set up sekejap. Kita tengoklah apa hasil dekat rakit Syukur nombor 1 yang berwajah baru. Okay guys, aku baru siap set up. Cuaca dah gelap baru aku siap set up. So hari ni aku bawa udang hidup. Ni aku pakai udang kopik dengan umpun-umpun. So 3 umpan aku bawa untuk kita try dekat rakit Syukur nombor 1 ni. So first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. So letak lonceng wajib. Sebab keadaan sini agak gelap lah. Ni lampu aku. So kita kena prepare juga. Sawuk jangan jauh sangat. Gancu jangan jauh sangat. Kita letak kat depan. Senang. Apa-apa jadi senang. Fish on guys. Fish on. So fish on. Ni apa yang hidup dari udang kopi. Sang duri ke? Sang duri. Bawa ke sini sikit. Fish on. Alhamdulillah. First try guys untuk rakit baru Cik Syukur. Okay guys, update. Sekarang pukul 9 lebih. So ni dah environment rakit Cik Syukur pada waktu malam. Bahagian sini terang pasal ada 2 spotlight ni menghala ke sini lah. So sini pun terang. Kalau kau perasan lampu ni aku bawa untuk ke sini. Sini pun jadi terang lah. So nanti Cik Syukur akan tambah lampu untuk nampak ke depan ni lah. So kita pergi dekat bahagian dapur. Bahagian dapur pun terang jugalah untuk korang masak apa semua. So ni bilik dia. Bilik kena romantik lah malam-malam sini kan, baru boleh senang tidur. So kita pergi toilet dia kat belakang. Kat belakang pun ada lampu tau. Kat belakang ni ada lampu. So bila air gerak pasang nanti korang kena mancing kat sini lah. Ni terang juga lah untuk korang mancing. Tapi bagi aku, saranan aku kau kena bawa lampu lebih lah, lampu headlamp ke. Ni toilet. Tu ada lampu tu. So ni owner rakit Zafirul hantar aku air tau. Baik tak dia. Fish on guys. Sedap. Fish on. Alamak, lampu lupa buka pula.
Fish on. Sok. Apakah? Adakah duri? Uish, apa ni? Oh, unga tanda. Mantap. Dia makan guys, dia dah ada. Okay guys, update sekarang pukul berapa Pukul 12.30. So far alhamdulillah lah ada hasil. Tapi untuk lepas kita dapat unga tadi agak slow jugalah. Tak ada ketuk-ketuk lagi. So aku plan, aku nak masak kejap dan lepas tu aku nak tidur. Okay guys, sekarang aku nak masak makanan untuk aku malam ni. Aku seorang. Aku ada beli nasi goreng ayam. Ni aku beli dekat TikTok ni. Tak tahu dekat mana-mana ada jual ke tak kan. Dan ni telur sambal telur puyuh. So cara dia, korang nak makan macam gitu pun boleh, terus tuang. Ataupun korang nak panaskan macam aku nak panaskan. So cara nak panaskan dia, so kau ada periuk, kau isi air dan kau rendam je. Macam ni. So nanti lepas tu kau boleh tuang dan boleh terus makan lah. Kalau nak makan gitu tak nak panaskan boleh. So kita tengok rasa dia macam mana. Baru ada ketuk lah guys. Dekat ke tak dekat ni? Oh dekat. Fish on. Fish on guys. Mantap. Apa ni? Duri ke? Sana pun ada ketuk ke? Hilang ke apa? Alah. Hilang ke ada? Oh ada. Apakah duri aku rasa ni? Kau ngah lagi. Berganjut-ganjut pula kepala. Oh, mantap. Tebal pipi. Tebal pipi. Alhamdulillah. Okay guys. Ya. Yeah. Fish on. Apakah duri ke? Tak sempat aku nak makan macam ni. Fish on terus. Apa ni? Lama punya. Tarik bukan main awak Thank you. Fish on. Okay, solid hook. Duri gelama. Fish on. Gelama. Gelama guys. Gelama makan lagi ganas daripada ikan besar tadi. Kenapa gelama? Nasi kita dah masak. Kita hancur-hancurkan sikit. Oi panas. Kita tengoklah rupa dia macam mana kan. Sedap ke tak sedap, itu je. Bau dia macam nasi biryani Oh, macam gini rupa dia. Okey lah kan untuk kau makan seorang. So telur puyuh pula macam mana rupa dia. Wow, ada 4 biji je. So kita rasa lah nanti So memang senang lah untuk korang bawa pergi mancing seorang-seorang. Ok guys, ni lah lauk yang kita rebus tadi. Kita bukan masak, kita rebus. Kita panaskan lah. So aku nak rasa dulu. Dia nasi goreng daging dengan ada daging. Air nasi goreng ayam. Ni ayam dia. Ni ayam dia ni. Ni telur puyuh. So aku nak rasa ayam dia. Boleh lah. Untuk kau dah lapar tu kau makan je lah. Nasi dia rasa macam mana? Nasi dia sedap kan? Telur puyuh tak? Telur puyuh pun padu. So jemput makan. Pukul berapa ni? Jemput makan guys.
Okay, fish on guys. Duri ya ni. Ya, duri. Guys, duri. Oh, angin dah mula kuat dah ni. Nak ribut. Yes, itu kemas guys. Ribut dah nak datang. Barat dah nak sampai. Tapi lepas habis ribut ni kita sambung mancing Kita letak dulu joran kita supaya selamat. Kemas dulu barang-barang apa yang patut. Okay guys, sekarang angin barat dah sampai. Dah nak ribut dah ni. Aku tengah kemas-kemas. So kita berteduh dulu. So sekejap lagi kalau ada kita sambung mancing. Ataupun kita jumpa esok pagi. Dia dah sampai guys. Dia dah sampai. Lebat gila ni malam ni. Pukul 2.30. Hujan lebat gila. Pukul 2.30. Jom kita tengok dekat luar macam mana. Lebat guys dengan angin kan. Nak balik. Hai guys, good morning. Sekarang pukul 4.30, nak pukul 5 lah. So tadi aku sempat tidur lah masa ribut barat datang malam tadi. Sekejap lagi dalam pukul 6.30, 6 macam itu kita dah kemas-kemas untuk balik. Sebab pukul 7 Cik Syukur dah ambil aku. So kita tengoklah apa hasil pagi ni. Depan belakang guys bunyi guys. Pagi-pagi ni. Kita angkat ni dulu. Fish on. Okay, fish on. Oh, belakang pun berbunyi-bunyi guys. Lonceng pagi ni. Apakah ini? Usat. Usat guys. Di belakang pula. Lihat. Oh dia. Fish on. Oh ni berat. Oh, melompat pula dia. Apa ni? Usat juga. Alhamdulillah. Okay guys, aku pun dah nak kemas-kemas ni, nak siap-siap. Aku dah nak balik lah. So untuk hasil dekat rakit baru Cik Syukur yang nombor 1 ni, ni dia. Kita ada ungah, tebal pipi, gelama, duri dan usat.
So tu je lah hasil aku untuk dekat rakit Syed Syukur Kampung Perigi Aceh ni. So macam biasa korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Gumal TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Gumal, wey.